Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersua dalam rancangan Bicara Alumni. Pesona Guru IPG, sebuah rancangan khusus kita bawakan kepada anda, guru-guru dan masyarakat luar sana untuk melihat dan meninjau bagaimana kehebatan IPG dalam meneraju pendidikan negara. Itu misi kita, itu juga visi kita. Dan hari ini, kali ini juga kita akan bawa barisan ikon-ikon guru yang telah menimba pengalaman di sekolah untuk berkongsi dengan anda, guru-guru dan juga bakal guru, untuk kita kongsikan pengalaman mereka, bagaimana mereka mengguna pakai segala pengalaman dan juga ilmu yang diperoleh di IPG untuk diterjemahkan dalam dunia pendidikan masa kini. Cabaran dan juga pengalaman yang mereka peroleh ini bakal dijadikan sebagai satu ilmu untuk kita kongsikan bersama-sama, khususnya anda di luar sana yang mungkin ingin melihat bagaimana sumbangan guru kepada masyarakat, bagaimana sumbangan guru kepada pendidikan. Jadi untuk hari ini, kali ini dalam rancangan Bicara Alumni, Pesona Guru IPG, kita bawa seorang lagi pakar, ikon dalam kalangan alumni IPG sendiri, iaitu Encik Sadruddin Syahrazmi yang ada di sebelah saya. Kita boleh perkenalkan. Apa khabar? Baik, Assalamualaikum. Saya Baik, sihat. datang dari jauh dengarnya. Dari Melaka. Daripada Melaka. Ya, betul. Semata-mata untuk bersama dengan bicara kita pada hari Kongsi ini. ilmu. Dah berapa tahun? Saya hampir 9 tahun. 9 tahun dalam ini Berkhidmat. tahun ke-9 Ya, dalam betul. bidang pendidikan. Ya, itu betul. sendiri. Ya, betul. Bermula daripada seorang pelajar biasa Pelajar biasa. dan menjadi seorang pendidik. Dua Betul. dunia yang berbeza. dunia dapat- berbeza dan juga saya pernah berkhidmat di dua situasi yang berbeza. Sebelum ini di Sarawak dan sekarang di Melaka. Maksudnya setelah ditempatkan Ya, pada permulaan. Betul. Ditempatkan di Sarawak. Ya, betul. Di bagaimana Sarawak? Baik, Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat timba dan juga pengalaman yang saya dapat mungkin saya akan kongsikan lah nanti. Di bahagian bagaimana di Sarawak? Okey, saya berkhidmat di kawasan pedalaman Sarawak, Hmm. iaitu di satu sekolah di Julau. Julau? Julau. Berapa jarak agaknya daripada bandar utama? Kalau dari bandar utama, di Bandar Sibu, dia ambil masa dalam 2 jam setengah macam tu, dan bergantung kepada situasi. Kadang-kadang bila banjir, saya perlu ada transportation yang berubah-ubah lah, maksudnya daripada scrambler, saya gunakan motor, kemudian saya tukar dengan sampan dan tukar dengan jalan kaki Ini juga banyak lah. Bila kita bercakap tentang perkara ini, Ya, ramai betul. yang alamak, ini yang tak nak pergi Sabah ni. Tak. Ini yang tak nak pergi Sarawak ni. Itu pengalaman yang biasa. Betul. Yang ada dalam kalangan bakal-bakal guru khususnya Ya, di betul, luar sana. Mungkin mereka merasakan bahawa ini pengalaman yang menakutkan mereka untuk pergi Sarawak. Betul. Sedangkan Ariel sudah berada di sana berapa tahun? Saya hampir 5 tahun. 5 tahun di 5 sana. tahun sana. Ya, betul. Tidak menghadapi sebarang kesukaran dalam kehidupan Alhamdulillah, seharian. saya rasa dengan apa yang dibekalkan oleh IPG, menyediakan kami untuk bersedia berkhidmat di mana-mana saja. Dulu IPG mana? Ya, dulu IPG Bahasa Antarabangsa Di Kuala tengah Lumpur. bandar Kuala Lumpur. Ya, betul. Tiba-tiba terbang ke kawasan yang agak pendalaman. Itulah kata kehebatan IPG tu. Dia menyediakan tu, tak kisah di mana saja saya boleh berkhidmat. Tak rasa tekanan awal. Tekanan awal tu biasa. Hmm. Tapi disebabkan kita dah disediakan dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya, survival, dan juga kita telah belajar dari segi kita punya praktikum, ROS. Jadi kita dah biasa menyesuaikan diri dalam mana-mana situasi sekalipun. ROS itu kalau dulu kita panggil ROS, sekarang kita panggil PBS. PBS. Di kalangan guru baru sekarang ini Ya, kan. betul. Dan mungkin ada guru baru-baru yang mendengar ya sekarang. Okey. Mungkin yang menunggu posting. Okey. Ataupun yang sedang posting di Sabah dan Sarawak Ya, khususnya. baik. Ataupun di Semenanjung sekarang kawasan pendalaman. Ya, baik. Bagaimana menukar, memotivasikan diri kita, menukarkan persepsi. Bila daripada bandar pergi kawasan yang mungkin agak sederhana, banyak kekurangan. Hari pindahkan aura positif untuk terus bekerja, berkhidmat. Bagaimana kan? Saya melihat pada situasi, kita tengok mungkin pada awalnya mungkin kita akan rasa sedikit perbezaan tu sendiri. Tapi disebabkan pada masa saya di IPG sekalipun, saya masa yang PBS dulu kan. Contohnya saya pernah PBS di sekolah orang asli Pulau Keri. Jadi dah ada sedikit pengalaman pengalaman kesukaran hidup di kawasan-kawasan betul, seperti itu. betul. Jadi kita dah ada pengalaman awal dan kita dah bersedia dengan pengalaman-pengalaman yang IPG telah terapkan dalam kami punya program-program. Jadi tak ada masalah lah pada saya. Jadi saya boleh di mana-mana saja saya boleh ditempatkan. Jadi kepada mungkin di luar sana bila mendengar ini senior 9 tahun berkhidmat dalam pendidikan dan menempuh dua pengalaman di dua kawasan berbeza. Betul. Kan? Jadi mungkin akan jadi inspirasi untuk mereka juga. Betul. Yang takut ni cakap apa? Yang takut. Saya nak nasihatkan, cuba. Sebabnya
kalau saya tak dipostingkan ataupun tidak ditempatkan di Sarawak, saya akan hilang banyak pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang saya tak akan dapat dekat kawasan Semenanjung. Itu. Pembiasaan itu membawa kepada satu pengalaman baru. Betul. Yang memantangkan diri sebagai seorang guru. Baik. Ini sekarang di sekolah? Di sekolah Melaka. Sekolah Melaka. Sekolah Melaka. apa nama sekolah? SK Melekit Melaka. Alor Gajah Melaka. Dulu Julai balik ke Melekit. Dulu Julau. Di Julau Julau. balik ke Melekit sekarang. Melekit sekarang ni. Perbezaan dua. Dulu Di bandar. Dulu di SK Nanga Pedanung. Julau. Okey. Dan juga sekarang di kawasan Melekit, Alor Gajah Melaka, di kawasan luar bandar. Jadi tak ada masalah sebabnya macam saya cakap tadi, biasa saya di IPG, saya bukan sahaja pernah PBS di kawasan orang asli, saya juga telah di praktikum di kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar seperti di Sungai Besar. Jadi sekolah Haji Durrani, dia banyak mengajar saya orang kata cara menyesuaikan diri, cara situasi yang mungkin saya boleh expect. Jadi tak ada masalah lah pada situ. Kita masih lagi bersama dengan Naril. Ya, Itu nama timbangannya. Nama timbangan. Dengan Naril di studio dalam rancangan khusus waktu anda bicara alumni Persona Guru IPG. Ini kumpulan alumni yang ada. Hari antara alumni 9 tahun. Sudah berkhidmat sebagai seorang guru. Ya, betul. Bermula dengan sekolah di pendalaman di Sarawak. Ya betul ya? Ya, betul saya. Di Julau. Sarawak. Sekolah Kebangsaan Julau Sarawak. Sekolah Kebangsaan Nanga Pedanung. Okey. Terdiri daripada kaum di mana? Dia majoritinya adalah kaum Iban dan memang di sekitar tu lah, duduk di sekitar sekolah tersebut lah. Tekanan paling utama seorang guru, tak kiralah kita di mana sekalipun, khususnya di IPG, guru-guru IPG ni keluarannya, bila untuk memberikan satu motivasi pada pelajar bahawa pendidikan itu penting, apa yang ada buat biasanya dengan menggunakan pengalaman sebagai bekas pelajar IPG? Baik, dia punya motivasi tu sebenarnya adalah melihat kepada murid tu sendiri. Kita tengok murid tu dia sangat memerlukan, sebabnya di pedalaman situasinya berbeza dengan di bandar. Di bandar murid boleh explore sendiri, dan tak ada masalah untuk mendapatkan ilmu. Kita hanya moderator, kita hanya membimbing lah. Tapi kalau di pedalaman dia punya sumber-sumber tu kurang, jadi kita yang akan jadi sumber utama kepada murid. Jadi itu yang bila saya tengok murid tu, saya termotivasi untuk bagi lebih lah. Sebab saya sendiri pun lahir daripada keluarga yang ayah atuk saya cikgu, mak saya cikgu. Jadi benda tu dah memang latar belakang guru. Jadi dah dengar hari-hari cikgu bercakap. Saya membesar di kuartus guru juga. Jadi itu guru dah tak asing daripada betul. Hari sendiri. Dan sekarang pun pindah ke Melaka. Betul, Melaka. Di Sekolah Kebangsaan Melekit Melaka. Di pendalaman atau di kawasan bandar Melaka? Kawasan luar bandar. Luar bandar. Namun masih lagi terhubung dari segi kemudahan tak ada masalah lah dari segi, sebabnya dia di luar bandar tapi tepi jalan saja tadi. Julau Sarawak. Ya, betul. Saya boleh katakan sebagai sekolah pendalaman. Ya, betul. Dibawa pengalaman ke Sekolah Kebangsaan Melekit. Ya, betul. Bagaimana proses hari memindahkan pengalaman berharga di Julau itu ke Melekit sebagai seorang guru lebih matang usianya? Bagaimana kan? Orang kata apa yang saya dapat belajar adalah saya kalis cabaran lah. Maksudnya daripada pedalaman dan keadaan yang lebih mudah di kawasan luar bandar. Jadi dia menjadikan saya lebih kuat lah untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang. Namun saya yakin bila Ari berada di kawasan pendalaman seperti Julau kan, mungkin terpaksa mencari ruang untuk hiburan diri. Kena ada. Itu memang wajib kena ada kan. Betul. Sebagai seorang guru kan, kita berada dalam mana kita berada dengan murid kan, kita perlukan sedikit hiburan diri. Bagaimana Ari membawa minat bakat yang ada sebelum ni? Okey. Baik, saya ni orang kata sportman lah. Oh, orang yang sukan. Jadi saya transfer ataupun kita bawa kita punya minat tu, sukan tu, saya bawa dan saya bentuk murid-murid tu di sekolah. Jadi kita sama-sama, selain daripada saya dapat melatih murid, dan saya dapat juga orang kata mengisi masa saya di pedalaman dengan buat satu benda yang sihat dan baiklah. Maksudnya sebelum Ari ditempatkan di IPG sebenarnya. Ya, betul. Ari memang aktif terlibat dengan program-program ataupun aktiviti sukan dan sebagainya. Ya, betul. Di IPG, sebabkan IPG ni menyediakan banyak fasiliti dan juga orang kata memberi ruang pada kami untuk mencuba. Saya orang kata didedahkan dengan banyak sukan.
Jadi bukan sahaja bola tampar dan juga banyak lagi lah, softball, rugby. Sebab di IPG dia ada pertandingan-pertandingan dalam IPG dan juga kita ada juga luar IPG. Jadi itu yang orang kata saya memang dah terbiasa lah di IPG tu dah dalam bentuk saya dalam. Bila kadang-kadang ada juga yang rungutan, ada mengatakan bahawa budak IPG dia main je, sukan tak mengganggu belajar. Bagaimana ada manage menguruskan masa tu? Nak kata mengganggu tidak, dia bergantung kepada pengurusan masa ke sendiri. Kalau kita pandai untuk manage, rasanya tak ada masalah dan malah lebih baik. Sebab dia bukan sahaja menyediakan kita sebagai guru yang orang kata lengkap, tapi kita juga bersedia untuk kita nak bagi ilmu kepada murid-murid sendiri. Sebagai alumni, nak cakap sebagai alumni tau. Sebagai alumni, bila dah belajar di IPG, adakah kamu yakin ilmu yang dia ajar di IPG ni mampu membina diri Arif sebagai seorang guru? Ya betul. Ini ikhlas tau, jangan ya betul betul. Awak cakap ya betul. Ya. Awak sebagai seorang guru melalui pengalaman 9 tahun sekali, adakah awak rasa memang ada impact belajar di IPG dengan aktiviti sukannya, program-program yang padat itu, adakah dia benar membantu di peringkat penempatan sekolah sini? Macam saya cakap tadi, saya telah berkhidmat di dua sekolah. Dua sekolah maksudnya di kawasan pedalaman, situasinya berbeza, dan juga kawasan luar bandar, situasinya berbeza. Jadi IPG ni telah menyediakan saya bukan sahaja dari segi sukan tadi kan kata, tapi dari segi pembangunan sasiahnya, macam mana nak bergaul dengan orang sekitar dan sebagainya, dan juga jelas sekali memang dari segi PDP lah, memang alhamdulillah belajar saya dapat pencapaian yang baik lah. Jadi kalau saya kata IPG membentuk guru yang benar-benar kalis cabaran, itu awak setuju? Saya sangat setuju. Kenapa? Sebab kalau dari segi produk IPG sendiri, dia bukan sahaja lengkap dari segi orang kata ilmu, tapi juga lengkap dari segi kita punya sasiah dan juga kita punya core curriculum tu sendiri. Dan kalau kita tengok dalam konteks pendidikan, JERIS sangat ditekankan. Jadi JERIS sangat diterapkan dalam IPG. Maksudnya jasmani, emosi, rohani, intelektual. Dan kita tak nafikan dalam IPG juga kita ada budaya IPG menekankan kepimpinan tu sendiri. Ya betul. Kerohanian, kesukarelawan, itu elemen yang kita ada. Betul. Ari melihat ini sebagai satu motivasi diri, kelebihan atau saya lihat satu peluang. Peluang. Sebabnya saya sendiri terlibat dalam JPP. JPP tu Jawatankuasa Perwakilan Pelajar selama hampir 4 tahun macam tu. Jadi dia buka minda saya macam mana untuk orang kata nak manage dari segi bukan sahaja diri sendiri, masa dan juga pelajaran dan sebagainya, tapi dia juga membina saya macam mana kita nak menguruskan contohnya event-event dan juga macam kata organisasi itu sendiri. Hari dulu, hari sekarang. Salah mudah ya. Hari dulu, hari sekarang. Apa yang awak rasa beza diri awak setelah keluar daripada IPG, sebelum masuk IPG dan sekarang menjadi seorang guru? Tiga fasa. Keyakinan diri. Sebab saya ni walaupun orang kata daripada sekolah saya memang terlibat dalam sukan sebagai contohnya kan, tapi saya ni agak pemalu orang ni. Kalau nak kata berdiri kat depan tu, saya kira orang yang akan tolak orang lain dulu lah. Tengok sekarang macam tak nampak malu. Tengok sekarang tak nampak yang awak ni ada karakter introvert. Ya betul. Tapi memang berjaya bina bentuk, betul. Keluarkan sisi dalaman awak sepanjang di IPG tu. Ya betul. Macam saya cakap tadi, bukan sahaja kami telah diberi peluang untuk nak mencuburi banyak benda. Sebagai contoh bukan saya sebagai orang sukan, orang kata dia dengan orang kata memang involved dalam sukan dan sebagainya, tapi disebabkan oleh peluang yang diberikan IPG dari segi JPP-nya, dari segi program-programnya, dia membina saya punya keyakinan diri untuk berada di depan dan juga menjadi ketua. So maksudnya dari segi sumbangan komuniti itu memang Arif sangat aktif. Ya betul. Berdasarkan kepada pengalaman yang ada, minat yang ada, membawa keyakinan diri untuk keluar, muncul hadapan. Ya betul. Dalam sukan, kita baca sukan, program sukan. Saya fikir kalau kita pergi, saya tak tahu gambaran Julau bagaimana kan. Dari segi dari peralatannya, dari segi fasilitas yang ada di sana kan. Bila membawa elemen sukan di sana, bagaimana nak menarik minat budak-budak terhadap sukan? Baik.
Saya sebagai contoh, saya belajar sesuatu permainan, contohnya frisbee. Frisbee kan? tak Okey. Awak lama pun tahu. Awak jangan kecilkan saya. Nak main sekarang? Boleh. Okey, sebagai contoh kan. Frisbee ni bukan satu permainan yang orang kata bukan sukan rutin lah untuk ni. Tapi berdasarkan connection saya dengan kawan-kawan di sekolah pedalaman, kita buat tournament frisbee. Ini inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri Tanpa melibatkan JPN, PPD. Dan tak ada. Ini memang komuniti dengan sekolah. Komuniti dengan sekolah. Dan juga komuniti lain. Maksudnya di luar sekolah, maksudnya dari segi sekolah-sekolah lain kita libatkan sekali. Dan orang kata pedalaman dengan pedalaman ni agak jauh. Tapi kita boleh berjayakan benda ni. Merangkaikan mereka buat satu rangkaian. Betul. Ini melibatkan semua pelajar-pelajar sekolah rendah lah. Sekolah rendah. RPG kita kan memang untuk sekolah rendah sebenarnya. Perlawanan antara sekolah pedalaman tu sendiri. Bagaimana penerimaan komuniti dulu? Bila kita lakukan? Dia pada awalnya kita kena macam orang kata, kalau macam mengajar lah doktor kan, kita kena bagi ilmu. Kita bagi dia rasa dulu. Ya betul lah. Jadi bila dia dah faham rules tu sendiri. Tapi macam kita cakap, kita juga perlu tahu dulu. Maksudnya kita ada pengalaman, kita kena ada ilmu. Jadi di IPG ni menyediakan saya dengan pelbagai ilmu dari segi pengurusan itu dan juga cara permainan dan pengalaman. Sebab saya tak pernah tahu tentang frisbee ni doktor. Tapi bila kat IPG saya belajar benda tu dan saya bawa ke sekolah pedalaman yang bukannya kalau kata bola sepak tu biasa. Tapi kalau macam untuk frisbee ni kalau kau tanya soalan ni mungkin agak sensitif lah. Baik. IPG berjaya buka minda awak untuk meroka kan? Betul. Bidang yang tidak ada dalam skop yang katanya awak belajar. Ya, betul. Antaranya contoh. Okey, baik. Contoh macam tadi, saya join JPP yang tadi, dan juga saya untuk pengetahuan doktor saya terlibat dalam teater dan juga teater menari. Saya betulkan spek dah. Awak terlibat dengan tarian? Tarian juga. Orang sukan. Dulu-dulu saya tak nak tengok kayu hoki menari tau. Orang sukan menari ni. Tak ada sebab tujuan dia selain daripada nak mencabar diri, saya suka bila di IPG sebab peluang tu banyak. Jadi itu yang dia rasa kita apa salahnya kita cuba. Sebab kalau kita tak cuba, mana tahu kita ada potensi diri. Ya betul, mencari, menggali potensi diri. Jadi awak berjaya mencari potensi diri awak. Ya betul. Bagaimana awak salurkan ke sekolah? Baik, di sekolah contohnya semasa saya di sekolah pedalaman sebagai contoh, bayangkan saya ni macam cakap ni orang yang pemalu, tapi saya dapat bawa macam orang kata murid-murid saya tu boleh buat persembahan. Murid saya pernah menang nombor 3 pertandingan nyanyian. Doktor kena tahu. Awak nak menunjukkan saya banyak benda. Sebab doktor kena tahu macam ni. Macam kita bila di satu tempat kita ada slang kita. Ada slang, contohnya macam di Kelantan ada slang dia kan. Tapi kalau macam di Julau tu mereka biasanya nyanyi lagu-lagu Iban. Jadi lagu-lagu rakyat, bukan lagu rakyat, tak juga lagu-lagu moden, tempatan lagu tempatan. Jadi dia punya ada slang nyanyian tu. Tapi dengan ilmu yang saya dapat di IPG KBA, saya dapat orang kata ajar dia contohnya macam dari segi lontaran suara, sebutan dia dengan artikulasi. Ya betul. Dan juga saya juga di IPG belajar cara nak main gitar, belajar cara nak main piano. Yang tu jadi macam orang kata IPG ni lengkap lah. Saya kalau kata saya boleh ajar dan dapat dengan lain nak tak nak lah. Ya betul. Masa balik modal. Nak tak nak. Ya. Kalau awak tu tanya seorang guru yang hebat di masa akan datang. Ya betul. Di sini tempatnya IPG tempat untuk nak meneroka. Kita banyak lagi nak kongsi dengan Haris sebentar lagi. Jangan risau. Banyak benda saya nak korek daripada awak ni. Dia dah keluar sikit-sikit ni kan. Mari kita jumpa dengan dia. Kita berehat sekejap. Kita jumpa sebentar lagi. Okey, baik.
Kita bersama kembali dalam rancangan Bicara Alumni Pesona Guru IPG, dan hari ini khusus untuk anda akan bawakan seorang ikon daripada alumni kita, iaitu Encik Sadruddin Syarif Azmi. 9 tahun berada di sekolah, 2 buah sekolah. Beliau mencari pengalaman berkongsi ilmu-ilmu yang ada di sekolah di Julau dan juga sekarang berada di Melaka. Berdasarkan pada pengalaman yang diceritakan, kita lihat banyak yang boleh kita curi. Banyak yang dapat kita manfaatkan ilmu itu untuk kita jadikan bekalan pada anda, khususnya bakal-bakal guru di luar sana. Dan mungkin bagi anda yang baru ditempatkan di sekolah, ingin melihat bagaimana untuk membawa diri kita ini sebagai bekas pelajar IPG, alumni IPG maksud saya, untuk menjadi seorang guru yang cemerlang dalam kerjaya yang sangat mencabar pada hari ini. Tadi Encik Aril ada menyebut kataan kalis cabaran. Satu keyword yang sangat besar bagi saya yang boleh kita guna pakai untuk bincangkan belanja. Apa kata? Bersedia kita terus dengan Aril. Aril ya, silakan. Terima kasih sekali lagi. Nak bercakap ni, sekarang kita bercakap tentang bagaimana cabaran yang awak terima, bagaimana persediaan diri dari segi mental dan fizikal berdepan dengan dua situasi tempat pesen. Aril sentuh tentang penglibatan diri Aril sendiri dalam pelbagai bidang yang kadang-kadang saya rasa, wow, saya pun terkejut dengan sebanyak ini yang awak berjaya jungkir bakat yang ada. Betul. Dan awak bawa kepada sekolah. Ya, betul. Dalam diri seorang guru, selain pada ikhtisas yang kita ada, apa keperluan sebenarnya untuk berdepan dengan masyarakat? Berdepan dengan masyarakat. Okey. Kita sambung ya. Okey, untuk berdepan dengan masyarakat, maksudnya dari aspek ilmu yang ada, Baik. kemahiran yang ada. Apa yang Aril lakukan sebenarnya? Okey, baik. Saya ni bukan orang yang cepat berpuas hati. Itu yang telah dibina masa di IPT lagi lah. Sebab macam tadi saya kongsikan, bukan sahaja saya terlibat dalam teater, itu dan juga tarian sebagai orang yang bukan bukan terlibat dengan kesenian. Kalau orang tengok macam betul ke? Tapi tak cukup tangan awak ni sekarang terlibat ni. Dengan bimbingan pensyarah saya. Pensyarah saya, mentor saya, dalam bimbing saya untuk mencuba, dan juga akhirnya bayangkan saya yang orang kata pada awalnya kaku, tapi dapatlah berjaya untuk tonjolkan sehingga kan kita dah IPG KBA pernah membuat persembahan di hadapan orang ternama, dan memang sangat membanggakan lah. Okey. Itu pengalaman yang ada. Yeah. Tapi bila pengalaman ni kadang-kadang suka dengan kelayakan. Ya, betul. Baik. Itu memang tak boleh elak. Ya, betul. Sebagai seorang guru, bagaimana Aril mematangkan diri dari aspek mendapat pengalaman yang betul-betul genuine atau pengalaman yang ada autoriti. Bagaimana Aril? Okey, saya masa di sekolah kita nampak macam saya jenis orang yang bukan mudah untuk berpuas hati kan. Jadi kita rasa yang kita nak bagi lebih baik kepada murid. Tapi macam mana? Jadi dengan nak bagi lebih baik ni, kita perlu dapatkan ilmu. Jadi saya ambil peluang dengan cabaran lah. Sebabnya antara kursus-kursus yang saya ambil di luar, dia memerlukan pengorbanan itu sendiri. Dari aspek sebabnya saya berada di pedalaman. Kadang-kadang perjalanan tu sendiri dengan keadaan yang agak macam mencabar. Geografi yang mencabar. Tidak semudah yang kita betul. Walaupun sebut 2 jam tadi kan. Tapi geografinya tidak seperti itu. 2 jam tu yang sekarang. Sekarang. Dulu dia akan masa lebih panjang. Jadi orang kata dengan cabaran dari segi geografinya, dari segi kewangannya, sebabnya kebanyakannya kita usaha sendiri kan untuk nak tambah baik diri kita sebagai guru. Kita perlu ambil kursus dan sebagainya, dan itu yang boleh menyediakan saya untuk lebih baik daripada murid. Cabaran ini tak melemahkan Aril untuk seperti sekarang ni. Aril sekarang ini atas inisiatif diri. Ya, betul. Bukannya ada sebarang sokongan daripada pihak lain. Tak ada. Ini inisiatif diri sendiri. Jadi dengan inisiatif diri untuk kita nyalakan semangat berterusan. Satu cabaran, dia tak lemahkan diri. Tak ada masa malasnya aku penat dia, tak ada. Dia bila kita nampak orang kata macam tadi kan, apa yang saya belajar di IPG itu sendiri, dan saya dapat terjemahkan dalam pencapaian murid, dia satu kepuasan tu sendiri. Sebagai guru saya rasa kita cikgu. Kita cikgu. Kita rasa ternampak perubahan dari seperti orang kata from zero to hero tu, kita rasa di kalangan murid tu sendiri. Daripada tak tahu tentang daripada malu. Saya nampak diri saya sendiri. Kalaulah saya orang kata kalau saya boleh pilih cikgu saya nak cikgu yang macam mana?
Itu gambaran yang itu awak yang saya punya lakukan. mentality yang kita Membawa perlu ada. diterjemahkan kepada pelaksanaan. Betul. Ish, itu bukan Ah. mudah. Dan bila awak ada kelayakan, contoh kelayakan apa yang ada? Okey, saya terlibat, saya ada kelayakan dari segi sukan. Sukan dari segi contohnya pengadilan, bola tampar, pantai, bola tampar dewan dan juga coaching lah, coaching untuk bola tampar dan juga dodgeball sebagai contoh untuk coaching dan juga apa tu orang kata pengadil dan juga ni uniform saya juga. Wah, banyaklah rezeki. Jadi ini maksud ini semua benda yang tidak ada di sekolah. tak ada. Contoh di Julau, Ya, betul. jauh daripada pantai kan. Ya, jauh sangat jauh. Jauh sangat jauh. Awak ambil kursus kejurulatihan bola tampar pantai. Dia macam ni. Tu dia mungkin saya ni baik. mungkin saya tak boleh nak singkan dengan betul kan. Baik. Ini bidang-bidang yang awak ambil kan, bidang baik. jalan pantai, bola tampar, dodgeball. Bagaimana awak bawa perkara ini dalam alam nyata? Macam ni IPG ni dia telah orang kata membuka minda kita yang kita perlu bersedia in case kalau kita orang kata diperlukan, kita dah ada pengalaman dia panggil kalis cabaran. kalis cabaran tu Kita dah bersedia lebih awal. Jangan tunggu orang cakap ni baru kita bagi ni. Ya, betul. Satu langkah ke hadapan. Satu langkah ke hadapan. Sebagai contoh doktor. Orang kata belajar contohnya. Saya telah orang kata tamat pengajian dalam sarjana dari segi sukan. Tapi cikgu tak memerlukan untuk ada peringkat sarjana tapi saya ambil sebab pertama sebab memang minat saya dalam sukan, tapi kita nak kata kita kena sedia lebih ke hadapan. Sediakan payung sebelum hujan. Ya, betul. Payung besar, payung kecil ni. Nampak gaya payung besar ni kan. Macam benda dah ada kat tangan ni. Dengan 9 tahun awak ni melihat pengalaman yang sebegini banyaknya. Jadi berarti saya boleh gambarkan yang pengorbanan awak besar dalam. Tambahan lagi doktor. Bila tak semestinya macam doktor kata, orang kata kita nak kena ada benda yang berkaitan. Contohnya macam tadi saya ambil jurulatih untuk bola tampar pantai dan juga pengadilan pantai tu. Tak bermakna kita hanya pantai je kita boleh adakan perkara itu. Kita boleh orang kata gabung jalin kan. Gabung jalin kan. Tu je betul. Ni maksudnya membawa pelajar-pelajar luar bandar yang mungkin tak terfikir sukan pantai bagaimana. Pengalaman meneroka melalui kepakaran yang ada pada inovasi juga doktor. Inovasi kita gunakan ilmu yang terdapat daripada permainan-permainan lain ni untuk kita mengajar kemahiran-kemahiran tertentu bagi permainan lain. Kepakaran ini pada diri Ariel, ya, betul. apa yang Ariel rasa bila memiliki kepakaran ini? Bersedia. Dia orang kata bagilah apa pun, insya-Allah. Orang kata benih campak di laut dan pulau. Betul lah. Pandai sekarang. Siapa yang ajar? Bersyarat saya di IPG. Sekarang yang saya nampak sekarang ni memang Ariel banyak berkorban. Kan dari segi masa, dari segi wang ringgit, tenaga untuk memastikan Ariel mencapai matlamat ini menjadi satu figura guru yang benar-benar boleh dicontohi oleh para pelajar. Bila Ariel lakukan ini, apa yang Ariel cerminkan diri daripada budak-budak dan anak-anak kita? Masa saya cakap tadi, saya punya mentality ataupun saya punya pemikiran, saya memang mengharapkan macam saya menjadi contoh kepada murid-murid saya lah. Macam saya cakap tadi, saya nak jadi cikgu yang saya harapkan daripada cikgu saya dulu. Jadi besar harapan awak. Betul. Jadi sekarang masih berhubung dengan pelajar di sekolah lama. Masih lagi. Sebabnya pelajar-pelajar tu masih lagi orang kata masih lagi dipanggil anggap cikgu dia. Mereka masih terlibat dengan apa yang awak tinggalkan pada mereka. Ya, betul. Yang masih lagi terlibat dengan nyanyian dan juga masa di Sarawak. Walaupun saya dalam bidang bola tampar dan sebagainya, bidang yang berlainan, tapi di Sarawak saya jadi jurulatih utama bagi permainan hoki. Jadi kata saya pindahkan ilmu yang saya dapat tu bukan saja dari segi kejurutihan, tapi kita ada juga sains sukan dan sebagainya. Kita pindahkan untuk nak kembangkan dari aspek yang pelbagai. Jadi saya melihat macam ni saya melihat diri awak sebagai alumni. Jadi dia memang layak awak jadi alumni kepada alumni kita. Melihat kepada keupayaan awak menghadapi menyiapkan diri menghadapi cabaran dengan ilmu yang ada dan ilmu yang awak pastikan betul-betul layak diterima. Maksudnya bukan setakat dia dengar, belajar, tengok YouTube. Betul. Biasa lakukan. Betul. Awak pastikan benar-benar ada kelayakan dan dengan sarjana yang awak miliki hari ini.
package Ya, betul. yang lengkap ini. Mhm. Nak dibawa ke mana? Package ni. Oh, tinggi soalan tu. Niat saya memang semata-mata buat masa ini, saya memang untuk nak membentuk murid itu dari pelbagai aspek. Sebab kalau saya nak membimbing atau orang kata membina tamadun sendiri, orang kata dalam dah tinggi kan, sebabnya sebab kita nak membina tamadun pada masa akan datang kan. Jadi kita sendiri perlu bersedia. Jadi sebab tu saya lengkapkan diri saya, dan saya rasa yang ada sekarang ni pun belum cukup untuk saya. Saya bercadang untuk tambah lagi sejauh mungkin, dan juga lebih banyak aspek dari segi pelbagai bidang lagi. Mungkin saya boleh cuburi bidang-bidang yang lain. InsyaAllah. Tapi bagaimana yang ditekankan oleh IPGM dan juga KPM sendiri, pembelajaran sepanjang hayat. Ya, betul. Itu antara perkara yang memang seorang guru tak boleh pisahkan. Baik. Kadang-kadang awam tak boleh pisahkan. Ari telah tunjukkan bahawa dengan apa yang Ari pelajari ini, Ari boleh maju ke hadapan dengan cara dia mencari peluang dan ruang sendiri. Ya, betul. Untuk bawa diri dan bakat yang ada sampai menyumbang pada masyarakat. Sebab kita tak boleh menunggu. Kita mesti sentiasa kita sendiri apa yang kita boleh buat. Kita jangan tunggu peluang. Kita cari peluang. Ya, betul. Ari sebagai alumni. Ya, betul. Macam mana Ari nak nasihatkan kepada adik-adik di luar sana, ataupun yang mungkin dah senior di luar sana, yang mungkin ada yang terasa bahawa penatnya kerja cikgu kan. Apa yang Ari nak sampai kepada mereka supaya mereka faham keseronokan sebagai seorang guru itu sendiri? Keseronokan pada seorang guru ni dia cuma pada saya lah, di dalam pelbagai aspek. Tapi yang secara peribadi, saya suka tengok perkembangan murid tu sendiri. Jadi bila kita tengok kejayaan murid-murid tu, dia seperti kita rasa kejayaan anak kita sendiri atau ahli keluarga kita sendirilah. Jadi itu yang sangat-sangat orang kata, walaupun kejayaan tu mereka yang dapat, tapi kita rasa kita kongsi sekali. Guru ni yang tepuk tangan di belakang je kan. Dia nak pentas anak murid, kita tahu perkara itu kan. Maksudnya bonding itu ada. Betul, baik. Satu bonding yang ada antara kita dengan pelajar kita sendiri. Sebagai contoh, doktor, macam contohnya pelajar saya di Melaka. Walaupun saya baru sahaja berkhidmat di Melaka, tapi disebabkan berdasarkan kejayaan-kejayaan murid saya bila saya kadang kita jumpa dekat luar dan sebagainya, sekarang ni adalah wakil negeri dan sebagainya. Maksudnya melihat contoh, dia melihat Ari sebagai figura di situ. Ya, betul. Walaupun tanpa disebut. Ya, betul. Maka dia terasa macam aku nak jadi macam tu. Sampai kan doktor, dia kata macam cikgu, boleh tak saya nak terus belajar dengan cikgu? Jangan buat saya menangis. Ini jiwa-jiwa lembut seorang guru tau. Bila mendengar perkataan ini, ucapan terima kasih diterjemahkan dengan cara lain. Dia tak kata terima kasih. Boleh tak saya terus nak belajar dengan cikgu? Dia terima kasih cikgu kerana menjadikan saya pada hari ini. Ya, betul. Macam ni kan. Jadi Ari pendidikan, pendidikan hari ini, konteks pendidikan hari ini yang selepas kita pandemik, dengan terhentinya aktiviti-aktiviti. Ari seorang yang begitu aktif dalam sukan. Benda Ari melangkah, kita melangkah keluar daripada pandemik, pada endemik dan kepada fasa ke arah membentuk semula kan pendidikan yang hebat. Macam mana Ari nak berikan motivasi pada guru-guru kita? Baik. Pada yang pertama sekali saya cakap, kita perlu sediakan diri kita dulu. Untuk kita memberi impak yang besar kepada murid, kita perlu tambah baik apa yang kita ada. Bukan saya kata kita apa orang kata, cuma saya cakap tak boleh cepat berpuas hatilah dengan apa yang kita ada, tambah baik dari segi ilmu dan juga kemahiran-kemahiran lah melalui kursus-kursus dan sebagainya, supaya bukan sahaja kita ada kelayakan, tapi kita juga ada kemampuan untuk memberi impak pada murid. Ari 15 tahun akan datang. Apa yang Masya Allah, sebagai alumni yang hebat, 15 tahun akan datang, apa yang awak nak capai 15 tahun akan datang? Suka soalan tu. Sebab macam saya cakap ni, saya jenis orang yang sentiasa nak majukan diri. Sekarang ni apa yang saya telah capai pun saya rasa masih belum cukup. Jadi saya nak buat perubahan ke peringkat yang lebih besar. Itu yang matlamat saya. Macam sekarang ni saya buat dalam konteks sekolah. Jadi 15 tahun akan datang mungkin saya boleh beri impak yang lebih besar kepada negara lah, dan juga global sekali. Kita harapkan. Ya, betul. Jadi saya rasa takkan habis soalan saya. Banyak benda yang kita boleh kupaskan dengan Ariel yang saya rasa banyak pengalaman yang telah awak curahkan. Teruskan Ariel. Jangan putus asa, jangan berhenti. Carilah ilmu sebanyak yang mungkin. Ramai anak-anak murid yang dahagakan. Boleh saya tambah sikit? Silakan. Okey. Untuk orang kata motivasi lah kepada cikgu-cikgu di luar sana.
saya menggalakkan untuk cikgu-cikgu sentiasa majukan diri, ambil kursus-kursus, lesen-lesen dan sebagainya. Sebabnya bukan sahaja kita boleh dapat buat impak di sekolah, tapi dia dapat meningkatkan diri kita sendiri ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, saya terpilih ataupun orang kata orang kata dijemput untuk menjadi jurulatih untuk Akademi JPJ Malaysia yang melibatkan dan untuk pertandingan-pertandingan yang besar lah sebagai contoh, dan itu dapat memberi ruang lagi pada kita untuk lebih majukan diri dan orang kata membuka ruang dari segi connection tu. Akhirnya kita dapat bawa kepada murid-murid lah, membina rangkaian lah. Dan dia akan balik semula pada sekolah, pada komuniti kita dan murid kita sendiri dengan pengalaman di luar yang kita ada. Betul. Ini kita panggil pelaburan hari ini bawa kepada kejayaan. Ya, betul. Sama juga macam tadi kata, saya terlibat dengan pengakap sebagai contoh, terlibat dari segi jadi penolong Pesujaya lah untuk daerah saya. Dan ini semua penting bukan sahaja dapat bagi ruang pada kita untuk cuba tingkat macam kata ruang untuk tingkatkan diri, tapi kita dapat juga bawa orang kata tadi rangkaian tu untuk nak bawa murid kita pergi ke depan. Ini dipanggil sistem sokongan. Ya, betul. Yang kita bina. Kesannya murid saya mencapai beberapa orang kata pencapaian lah dari segi contohnya sekolah-sekolah rendah kita panggil rambu lah untuk pengakap tu yang tertinggi dia peringkat kebangsaan. Jadi itu yang ini bina keyakinan diri dan juga bola tampar sebagai contoh, setiap tahun pelajar saya mewakili negeri ke peringkat kebangsaan lah. Bila melihat kejayaan ini terasa macam tak sia-sia menjadi seorang guru. Betul. Menjadi seorang guru. Ya, betul. Merasakan bahawa ini satu profession yang berbeza. Ya, betul. Kerana kita berada dalam dunia, kita melihat manusia membesar. Ya. Dan kita jadi antara orang yang menyumbang ke arah kejayaan mereka. Untuk menyumbang tu kita kena tambah sentiasa sebabnya ilmu baru ni dia sentiasa ada kan. Jadi itu. Terima kasih Dek. Baik. Terima kasih atas perkongsian pada hari ini. Saya yakin anda luar sana mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Yang pastinya apa yang hari sumbangkan, apa yang hari berikan bukan atas dasar kepentingan diri semata-mata, lebih kepada seorang guru, kepada masyarakat, kepada komuniti, kepada global sendiri, untuk melihat manusia Malaysia ini, rakyat Malaysia itu cemerlang dan gemilang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kerana sudi datang bersama dengan saya, dan saya teruja kerana kita berjaya melahirkan seorang alumni yang hebat seperti Ariel. Hasil daripada IPG. Terima kasih. Terima kasih IPG. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan jumpa lagi kemudian. Jumpa lagi dalam rancangan yang hebat untuk anda daripada alumni kita, iaitu Pesona Guru IPG. Jumpa lagi. Bye.